Habis pernah bisa lagi. Hari ini kita akan bermain game Grow Garden. Ini kebun saya guys, besar kan? Kebun saya dah besar guys. Jangan coba kita cuti blok fruit Blok fruit cuti dulu hari ini guys. Kita main Grow Garden dulu. Tuh kita banyak guys. Nih di kebun kita ada lily pink, buah naga, blueberry, blueberry, tomato, jagung dan apple. Carrot kita tak guna dah. Kat kebun korang ada apa guys? Cakaplah. Mungkin kebun korang lebih maju dari kebun saya guys. Kalau tak cakap aku temberang kau. Jahat dia. Oke, aku tengok mas kenang. Oh, dah. Oke, baca guys. Nak cakap dengan pakcik ni pula. Aku nak yang mahal-mahal pakcik, bambu. Aku tak nak yang tumbuh sekali. Aku nak yang boleh tumbuh berkali-kali. Apa dah? Mushroom tak ada, pepper tak ada, cocoa tak ada. Apa sal kalau yang mahal-mahal selalu habis stok dia. Coconut. Dek, hamba Nina dek. Dek, tu hamba Nina. Coconut. Kita ada coconut guys. Akhirnya aku dapat coconut. Yeay, kita dah ada buah kelapa. Yeay. Mr. Sus guys. Hai. Mr. Sus datang dah. Kita tengoklah macam mana kebun dia. Sekejap. Nasib baik kita ni baik hati guys. Cuma kita ni pemurah, kita akan bagi buah naga ni kat dia guys. Sekejap. Sabar guys. Mr. Sus. Kita give buah naga ni kat dia. Ambil lah buah naga ni. Sedap dia nak curi buah kita guys. Ambil tu. Sus, daripada kau mencuri tak baik lah. Kita nak buat apa? Kita kaya guys. Coconut kita bertumbuh. Kenapa saya buat video pagi-pagi? Terima kasih. Ini video ni saya buat pukul 8. Sama-sama. Dia kata terima kasih tu cakap sama-sama. Daripada dia mencuri, dosa tak mencuri guys. Akhirnya kita ada coconut. Astagfirullah, 2 jam lagi biar ada buah yang stok baru. Kepala otak kau. Tidak, kita cari kebun Mr. Sus nak. Jom cari. Ni mana garden Mr. Sus Minyak pula asalnya nak. Oh, ni garden dia. Sabar. Kita belikan dia seed guys. Sabar, Sus. Tunggu aku. Aku nak bagi seed kat kau.
suruh dia jual. Mungkin dia bermain guys, jadi tahu kena buat apa. Ikut aku. Kebun saya dekat je guys dengan tempat-tempat ni. Blueberry ini, octopus ini, mana-mana. Hari ini kita jadi baik kan dalam garden. Lah, dia beli carrot. Tak apalah, nanti belajar tu. Kok dia lah. Sekejap. Bapak besar. Umur 1 tahun. Kau lah Bani. Tak usah ke tak? Ingatkan kalau seed boleh bagi kat orang guys. Aku ni tak boleh. Aku ni mana ada Robux. Gua miskin Robux guys. Kalau kau ada Robux, transfer kat aku boleh. Aku nak sangat Robux. Sebenarnya boleh dia beli Robux, takut bapak marah. Aku takut bapakku marah. Kucing. Bani masih kenyang. Baru 7 minit ni. Kita boleh sambung lagi buat video. Jadi kita ambil guys. Terima kasih. Nih guys, lili pink tu walaupun satu kan guys, mahal gila guys. Kau tengok dia kecil, padahal mahal. Sekarang ada orang saya baru dah ada buah kelapa. Korang bila dah ada buah kelapa? Saya baru main minggu lepas. Baru main semalam maksudnya. Baru bila dah main. Sabar guys. Okey, kita sambung video. Sebenarnya kan guys, kucing tu saya bukan beli. Ada orang bagi. Ni anak ni adik saya pergi beli. Yang kecil pula tu. Dia suruh aku bagi haiwan hati tu kat dia. Malah kau. Duit aku je habis masa tu. Nasib baik kebun aku besar. Sebenarnya buka apple aku ada 2 je. Tapi tiba-tiba masa tu keluar seed. Sebab keluar seed kita ambil lah. Dan seed apple. Kalau seed strawberry dan blueberry malas aku ambil. Dah terlalu banyak. So. Coba. Aku kaya. Satu minit lagi guys untuk keluar stok baru. Tunggu je lah 1 minit cukup. Entahlah biasa. Anda bergabung dengan saya dalam video. Biasanya guys, dia keluar stok tu nak tahu tak apa yang keluar stok. Yang kecil, yang buah murah-murah. Yang mahal-mahal macam apple, coconut, dah bertumbuh ni. Apalagi biar start tu lagi jarang keluar stok.
Aku nak mango. Ha tu. Aku nak tengok tu tinggi gitu. Tinggi nak mampus. Cactus. Buah ni saya nak beli kan. Saya mahal ni. Lah masalahnya nak beli macam mana kalau selalu habis stok. Ada stok hujaran. Jarang-jarang saja. Kalau ada satu. Dari seminggu lah saya ada. Nak curi buah orang. Kalau nak curi buah orang tak boleh. Kita mana ada Robux. Tengok. Mana ada Robux asalnya aku ni. Macam mana nak curi buah orang. Nah, aku curi dosa kan. Adik. Besar juga kebun aku. Aku nak cari apel yang ada madu. Ini gold. Nah, yang nak cari. Oh, ada beza gold dengan Polinda ni. Ada beza lah. Bah. Aku bukan pada sangat main game ni. Tengok kebun orang besar-besar pun dah TV masa depan. Kebun aku macam mana nanti di masa depan. Takkanlah masa kecil macam ni. Ni pokok kelapa aku tu tumbuh-tumbuh dari tadi. Bam, cactus. Cactus. Yahoo, tapi nak dari mana? Mungkin aku kena hancurkan dulu. Hancurkan. Aku nak hancurkan lah. Yang ni pun kita hancurkan. Apalagi kau strawberry banyak sangat. Kau ada kat kebun aku. Okey, cactus. Kau buat apa menyempil kat sini, ha? Selamat tinggal, strawberry. Nampak ni nak hancur. Sekarang grow a garden tengah baik, guys. Duit kita kaya. Aku ada banyak duit. Aku borak sama grow a garden. Dia kasih aku duit. Dia sayang sama aku. Berapa banyak aku boleh dapat. Aku boleh beli dragon fruit. Aku boleh beli cactus je. Sekejap. Udah pasal. Okeylah guys. Kita berjumpa di sini sampai video kita ya. Semoga kita boleh berjumpa di video lainnya. Bye. Jangan lupa like dan subscribe. Okay, bye. Besar dia selalu jadi macam ni, ha.